Ikut rekod Saman Fitnah PAS memang goyop. Ini ada benda aku nak cerita ni. Ada satu tabiat dalam politik kita yang semakin membimbangkan. Mereka ini suka buat fitnah, buat tuduhan. Bab nak timbulkan persepsi buruk tu memang serah kat mereka. Yang penting, buat cerita dulu, naikkan amarah orang. Last pancut awal. Tabiat ini sering datang daripada pimpinan PAS Perikatan Nasional. Bukannya tak ada rekod. Lebih 4 lori dah pimpinan mereka kalah Saman Fitnah. Ini tak lama nanti, ada rasanya akan masuk carta. Ini pasal tohmahan berkaitan pengurusan Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan Zakat Pulau Pinang. Sakan mereka buat tuduhan di media sosial, diputar di pentas ceramah, bina persepsi seolah-olah berlaku penyelewengan besar. Yang buat tuduhan ini pun tak semenggah mana, tapi jahat sangat. Mereka ini ialah Cikgu Bart, kemudian Ahli Parlimen Permatang Pau Fawaz, Mat Jan, kemudian staf Fawaz ni yang juga Timbalan Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang Hafiz alias Al-Bagoni, dan seorang lagi Adun PAS Penaga Yusni Mat Piah. Ini batch pertama yang dah dapat LOD. Rasanya akan ada lagi yang menyusul. Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang dah cakap dengan jelas, tuduhan terhadap beliau Majlis Agama dan Zakat adalah tidak berasaskan fakta serta bersifat fitnah berniat jahat. Isu bantuan zakat kepada seorang asnaf miskin pun mereka boleh kata skandal, termasuklah berkaitan isu pembelian tanah. Semua dilakukan mengikut prosedur dan fatwa negeri. Dalam masa Majlis Agama nak banyakkan tanah milikkan Islam, mereka pusing cerita, sedangkan mereka juga bawa cerita habislah tanah orang Melayu dan Islam di Pulau Pinang. Jahat sungguh, dan hakikatnya mereka yang serang TKM1 Pulau Pinang ini bukan kerana ada skandal sangat pun. Mereka ini lebih kepada ingin menenggelamkan prestasi dia saja. Dalam beberapa tahun saja, Pulau Pinang telah catatkan banyak pencapaian besar untuk pembangunan agama dan umat Islam di Pulau Pinang. Alaun guru kafah, guru takmir dan sekolah agama dinaikkan. Sekolah agama rakyat diperkasakan. Program latihan melalui Institut Latihan Islam Pulau Pinang dibangunkan dengan modul baharu. Lagi asrama baharu pelajar Pulau Pinang di Universiti Al-Azhar Mesir siap dibina. Madrasah Al-Quran Lebuh Aceh dibangunkan semula. Akademi Al-Quran Pulau Pinang ditubuhkan. Program tahfiz TVET bersama MARA diwujudkan. Dalam aspek kebajikan pula, Pulau Pinang menyumbang untuk Palestin. Jemaah haji terima bantuan. 23 mesin dialisis baharu disediakan untuk asnaf. Pembangunan wakaf diperkukuhkan. Tanah wakaf dibangunkan untuk perumahan mampu didiami. Biasiswa anak negeri diperluaskan hingga ke universiti luar negara. Jadi persoalannya mudah. Mereka yang nak bawa cerita Islam kononnya terancam di Pulau Pinang tak boleh nafikan semua pencapaian ni. Jawapannya jelas, Islam tidak terancam. Yang terancam sebenarnya ialah modal politik pembangkang. Bila mereka tidak ada angka, tidak ada pencapaian dan tidak ada hala tuju, maka isu agama dijadikan senjata politik. Kerana itu saja tunggangan politik mereka. Fitnah dilempar, persepsi dibina, cerita dipusing. Tetapi realiti tidak boleh disorok. Pulau Pinang buktikan bahawa pembangunan Islam bukan sekadar slogan politik. Ia datang melalui pendidikan agama, kebajikan asnaf, pembangunan wakaf, pengukuhan institusi agama dan kerjasama akademik antarabangsa. Sebab itu rakyat boleh nampak satu perkara dengan jelas. Islam tidak lemah. Yang lemah ialah pemikiran politik sempit yang menjadikan agama sebagai alat untuk menutup kegagalan sendiri. Dan akhirnya satu perkara tetap akan muncul. Fakta. Kerana bukti nyata tidak boleh dikalahkan dengan ceramah kosong. Dan sudah-sudahlah tabur fitnah. Kalau rasa ada bukti, jawablah nanti di mahkamah. Kalau tak ada, menjawablah nanti di padang masyhar.